Okay, motor dah hidup. Jadi sekarang ni aku nak replace ataupun buat balik lah wiring ni. Wiring ni aku nak buka semua. Mana yang bocor kita balut. Wiring meter pun sama. Meter kita nak buat sikit. Nampak? Agak gini. Jadi translate. Okay, aku nak buka wiring. Jadi aku kena buka ekor belakang. Aku kena buka magnet belah dalam tu. Kotak bateri aku memang kena cabut. Lepas tu bahagian depan pula aku kena buka fairing, buka kepala, buka meter apa semua untuk aku buat balik wiring. Dan banyak part wiring yang dah sepotong sambung. Dan banyak part wiring yang dah teruk dengan minyak apa semua. Ini condition sebelum lah. Nampak? Oh, soket pun hitam mat. Oh, lagi serabut kepala jawapan dia. Ya. Untuk wiring ni aku just balut balik dan buat balik mana yang sambungan tu bagi cantik apa semua. Dan part-part soket aku cuci apa semua supaya nampak lebih okey lah. Walaupun duduk dalam nak tengok hasil dia tu. Jadi banyak juga pakai tip sebenarnya. Jangan tengok apa, tengok malu aku. Kita dah settle untuk balut semula, repair balik mana yang rosak wiring. Gambar ni, gambar ni, soket semua settle. Semua settle dah balut. Bahagian yang luka-luka semua kita dah balut. Yang ni pun kita dah balut. Depan pun kita dah balut. Cuma aku biarkan untuk soket lampu. Sebab soket lampu ni dekat motor nanti baru kita potong balik. Dah sambung balik asal. Sebab aku takut tertukar. Jadi signal ni pun sama. Signal kiri, signal kanan depan. Semua dah settle. Untuk coil aku dah settlekan. Mana coil? Sini. Coil kita dah tukar soket lain. Lepas tu yang ni pun dah kita tukar. Untuk body. Untuk body ni penting juga ni. Kalau letak body kurang, api kurang kuat lah mat. Jadi settle. Jadi tak pasang lagi. Kita nak settle benda lain dulu. Kita nak buka fork. Kita nak buka enda. Nak buka tayar depan apa semua. Untuk check. Body tak tahu lagi boleh check ataupun tak.